Saya warga Mah selalu uzur, lemah jantung, ada hajat nak pergi haji tapi tak bertenaga. Bolehkah saya badal haji? Kalau kita bab semayang tak boleh ganti orang. Dalam bab puasa boleh ganti selepas mati. Di dalam bab haji ni istimewa sikit. Hidup lagi kita boleh ganti orang lain buat. Apa syarat? Kita tidak mampu naik kenderaan. Kita sakit atau lemah, saraf ke apa ke, tak mampu naik kenderaan, boleh badal. Maksudnya boleh kita wakilkan kepada orang lain, boleh. Tapi kalau boleh naik kenderaan, cuma rasa lemah saja, tak boleh. Dia syarat tak boleh dah nak naik kenderaan. Lagi boleh naik wheelchair, kena busung dalam wheelchair. Tak mampu dah nak ubuh atas wheelchair pun tak boleh, rebah menungging dah. Faham? Boleh ganti walaupun hidup lagi. Orang lain haji kan dia, balik dia nama haji. Boleh.